Selamat Raya. You kerja kat mana sekarang? Pucong. Di syarikat mana? Kontraktor. Duduk, jumpa duduk. Ya, lama tak datang. Ya. Sibuk ke jaga baby? Mudah-mudah. Kerja sama, balik kerja. Jaga budak tidur. Oh. Hai, apa khabar? Siapa nama ni? Siapa nama? Wan Tiara Anissa. Oh, comel. Nak kerja apa? Nak jadi arkitek ke? Nak jadi artis ke? Nak jadi engineer? Doktor gigi. Doktor gigi? Mana dia Waduh. cakap? Mana dia? Assalamualaikum. Mana sihat? Waalaikumsalam. Mana sihat? Ya. Palung. Okey. Pak. Gula je gula. Oh, gula tak okey lah. Ni apa ni? Open house ni kan? Masuk TV tu lah. Open house ni tak okey. Wah, mana lagi? Ada parking. Parking mana? Depan ni parking. Ni. Boleh dua kereta ni. Buat lurus macam tu dua kereta. Boleh. Dua kereta. You kerja kat mana sekarang? TRX lagi? Office tu ada lagi, tapi sekarang site dekat Lampang. Jalan Ampang? Sebelah Wisma Central tu kan. Ada satu Osli Tower kan. Oh, pernah pergi chicken chop tu tak? Tingkat 1 ke tingkat 2? Murah ada chicken chop. Macam nasi campur punya konsep. Lain kali pergi sana. Wisma Central. Kita orang sebelah tu je. Pernah pergi makan situ? Makan situ. Murah. Makan nasi campur tepi tu je. Ya. Apa resepi mak abang. Apa dia? Dalam Wisma Central. Dalam. Dekat yang Kakak ni berapa tahun? 4. 4 tahun. Okey lah, situ je. Tak apa, bagi layan dulu. Tadi dia baru jumpa Zafira semua. Zafran. Macam mana? Besar lah. Semua dah tumpal-tumpal dah. Badan dia besar. Zafira lah, sihat. Sihat. Semua. Sudah sedap lah. Atuk-atuknya bagi makan banyak ni. Dia makan 2 pinggan. Tadi dia makan berapa pinggan? Tahu lah, dia tambah-tambah ni. Ya. Dah makan, dia berhenti sekejap, makan lagi. Zafran. Zafira apa? Zafira apa? Dia satu tak cukup. Namanya siapa? Tiara. Tiara. Panggil Tiara je. Intan Tiara. Wan Tiara. Wan Tiara. Yang ni? Wan Mariam. Wan Mariam. Wan Mariam Sophia. Oh, nama artis. Lepas tu tambah lagi ke? Ada tambah lagi? Tak ada On lagi. the way? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Ini 4, ni 2 ya? 4-2. Payung tak ada open house lah hari ni. Ha? Tak ada open house hari Ada. Ni nak pergilah ni. Dia pukul 2. Tunggu Aiman datang. Ada parti politik buat di Dewan Ahmad Razali. PKR. Pak Long PKR kan? Mana tahu? Siapa? Hen Isaac. Yang Hen Isaac. Hen Isaac kan? Hen Isaac. Sini ultimate. Sini Ultimate. Setiawangsa Adlin Syauqi. Dia menang hari tu. Ketua cabang. Abang dia pun PKR juga. Abang siapa? Ni Abang Aini. Oh, ada jawatan ke? Dia kawan dia ramai lah dekat situ. Ada jawatan? Ada Indah. Dia bertanding tak hari tu? Dia tak bertanding tapi dia adalah dia punya jawatan kuasa tu kan. Adalah. Nanti kenalkan dengan Pak Cik. Boleh. Boleh ha, kenal Pak Cik. Orang kuat tu. Dia pandan Pandan. Oh, Pandai Indah. orang Dia kawan dia tu yang sana ni. Rafizi. Bukan Rafizi. Ada pemuda punya. Yang PKR punya. Dia sana kan ketua dia Rafizi. Rafizi betul. Ada seorang lagi. Hai.
Tolong ayah. Apa khabar? Berapa orang anak dah?